lambat kita tutup hutang tu, dia akan drag the process lah. Yang tu kita dah dengar daripada segi tutup hutang, basically kita nak tunjuk, buktikan yang ini untuk owner, dibenarkan untuk jual. Apa keburukan dia kalau lambat tutup hutang? Lambat kita tutup hutang tu, dia akan drag the process lah. Tapi dia delay, then the process untuk buyer dapat rumah tu pun dengan owner nak dapat dia punya duit purchase price tu pun akan delay lah. Daripada segi interest dia kena bayar tak kalau lambat? Kalau interest yang ni tak, sebab 3 bulan daripada tarikh SPA, dalam proses convincing dia ada yang clause yang macam okey, bila kita nak tutup hutang, bank kena pulangkan dokumen, executed dokumen tu dalam masa 14 hari. 14 hari. Yang mana yang cepat lah. Kalau tempoh tu lebih daripada 14 hari, yang tu tak boleh dikira sebagai competition dalam late payment, sebab kita tak boleh nak predict bank dia lambat ke cepat. Maksudnya completion date tu walaupun dia 3 bulan, interest sebulan, tapi 3 bulan tu dia boleh anjakkan sikit disebabkan lambat ni. Dalam masa yang sama kita tak boleh nak kita kena chase bank jugalah. Jadi kalau lambat dia affect daripada segi duit pada owner lah. Yang bayar dia pun nanti nak dapat kunci. Documentation tu apa yang perlu? Kalau discharge kita akan perlukan original geran, IC semua, and then owner kena make sure yang dia dah bayar latest cukai tanah dan cukai pintu. Itu je lah. Dengan yang lain tu dokumen security daripada bank. Tak ada title ni usually dokumen tu daripada bank je. Kita just minta security dokumen daripada bank. Tapi owner kena ada untuk sign receipt reassignment 4 copies. I see. Sebab benda tu yang akan kita akan bagi dekat court untuk revoke tadi. Okay, so yang tak ada title ni owner kena datang physically dan sign. Kira tak boleh lambat lah. Itulah yang paling penting. Lambat kalau daripada segi buyer pun dia dapat lambat, daripada owner lambat dapat duit. So time is money lah basically. So benda ni dipanjang tau. Dipanjang nak cerita. Ada lagi berbagai-bagai situasi. This is general. Kalau nak tahu then kena connect dengan Puan Yumi di Hadir dan Hakim, advocate and solicitors. Kalau rasa tak sure tu tak apa, boleh contact antara dua-dua lah.